Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan semasa cuaca di rantau negara. Baiklah, untuk makluman semua, rantau negara kini mula menerima episod terbaru luruan monsun timur laut dan ianya boleh mendatangkan kadar kelembapan yang tinggi di sekitar kawasan pantai timur Semenanjung. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu sehingga 8 Januari nanti. Manakala bagi negeri Pahang pula, amaran hujan berterusan adalah bermula esok juga sehingga 8 Januari. Jadi orang ramai di sekitar kawasan-kawasan amaran dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh tersebut, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Selain itu, berikutan daripada luruan angin timur laut berkenaan, ianya turut menjejaskan kawasan di sekitar perairan dan perkapalan laut Cina Selatan. Dan dengan itu, Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran angin kencang dan laut bergelora kepada kategori ketiga bagi yang berwarna merah, kategori kedua bagi yang berwarna jingga termasuklah di sepanjang pesisir pantai timur Semenanjung dan juga kategori pertama bagi kawasan perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil dan juga aktiviti-aktiviti laut yang lain. Jadi, orang ramai sekali lagi dinasihatkan supaya mengelakkan daripada melakukan aktiviti-aktiviti berdekatan dengan pesisir pantai timur Semenanjung sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa. Seperti yang disebutkan tadi, hujan kini mula memasuki kawasan-kawasan amaran dengan hujan dilihat berlaku di beberapa kawasan sahaja di sekitar pedalaman negeri Terengganu, pedalaman negeri Kelantan, pedalaman negeri Pahang dan juga beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak. Jadi hujan dari berpetir untuk pedalaman Perak dan Pahang ini boleh beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Namun begitu untuk negeri Kelantan dan Terengganu, hujan dijangka akan mula memasuki kawasan-kawasan di negeri berkenaan bermula pada lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan yang berbeza apabila hujan lebat dan ribut petir telah pun berlaku pada petang ini di kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang lembap untuk negeri Sabah dan Sarawak ini sebenarnya dijangka boleh berterusan sehinggalah ke waktu tengah malam, terutamanya untuk bahagian-bahagian di sekitar tengah dan juga utara Sarawak dan juga di bahagian-bahagian sekitar pedalaman negeri Sabah. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.